hari ini hadir ke IPD Shah Alam untuk membuat satu laporan polis susulan kenyataan yang dikeluarkan oleh Tony Phua, dan kita juga difahamkan Tony Phua telah pun dipanggil oleh pihak polis, tetapi kita juga ingin memastikan tindakan yang tegas perlu diambil kepada individu-individu seperti Tony Phua, khususnya beliau yang mewakili ahli-ahli politik lah dalam mengeluarkan sebarang kenyataan, pandangan ataupun muat naik ke dalam media sosial berkenaan dengan isu-isu berkaitan dengan institusi raja. Jadi ke semua laporan-laporan polis ini, apa yang saya difahamkan telah ada lebih daripada 98 laporan polis setakat semalam lah, sehingga Tony Phua sendiri telah pun dipanggil untuk memberikan keterangan. Ironinya adalah dalam setiap kali kes-kes yang melibatkan pencabulan, penghinaan kepada institusi raja, baik di negeri Selangor maupun di mana-mana negeri, hatta di peringkat persekutuan sekalipun, yang di Pertuan Agong juga baru-baru ini juga tular di media sosial, walaupun ada pihak yang claim perkara tersebut fake dan sebagainya, telah pun mula berlaku penghinaan hormati Ketua Polis Negara Datuk Seri Khalid, supaya memastikan pihak polis ambil tindakan dalam hal dan juga kes-kes yang berkaitan institusi raja, sesuai dengan seruan daripada kerajaan sebenarnya berkenaan dengan isu-isu 3R ini. Siapa juga perlu diambil tindakan yang tegas. Kalau perlu ditangkap, kalau perlu dituduh di bawah section ataupun di bawah kesalahan yang paling berat dan juga paling tegas, kerana kita kena tunjuk kepada rakyat dan juga di luar sana supaya tindakan ini yang akan mendamaikan dan juga memastikan rakyat dan juga mereka di luar sana patuh dan juga akur tentang kedudukan dan juga peranan institusi raja. Kalau tak, ianya sampai bila-bila pun akan dipersendakan